Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi tahirin. Bertemu sekali lagi dalam channel Cinta Kebenaran. Episod kali ini saya ingin menyanggah Mufti Negeri Perlis Indra Kayangan yang cuba membela Yazid bin Muawiyah dengan memutarbelitkan kisah sejarah perang Karbala. Kononnya Yazid tidak mengetahui atau tidak memberikan perintah untuk membunuh Sayyidina Husain alaihi salam. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, saya ingin luruskan kembali sejarah berkenaan dengan keberangkatan Sayyidina Husain yang keluar dari Madinah, dan ketika itu Sayyidina Husain sudah mula memprotes pengangkatan Yazid sebagai khalifah. Secara jujurnya, Muawiyah sudah membuat perjanjian bahawa setelahnya dia akan menyerahkan pemerintahan politik kaum muslimin kepada Husain. Jelas Muawiyah melanggar perjanjian dengan Sayyidina Hasan. Orang yang melanggar perjanjian, hukumnya munafik, tuan-tuan sekalian. Ini yang tidak diceritakan oleh Mufti Negeri Perlis Indra Kayangan dalam videonya. Mari kita sama-sama melihat dakwaan tidak berasas Mufti Perlis Indra Kayangan ini. Bila Yazid naik, Al-Husain bin Ali tak puas hati. Husain bin Ali duduk di mana? Dia duduk di Madinah. Tuan-tuan dengar elok. Syiah-syiah di Malaysia ni pun dengar elok. Hampa pergi baca balik riwayat-riwayat ni secara teratur. Saya nak sebut apa yang saya ingat. Okey. Mufti menjelaskan bahawa Yazid mengirim arahan supaya bai'ah diambil dari beberapa tokoh, termasuklah Imam Husain alaihi salam, dan Imam Husain tidak memberikan bai'ah serta meninggalkan Madinah menuju ke Makkah. Bahagian inilah yang menjadi asas naratif tentang permulaan kisah perang Karbala. Jadi saya sarankan anda tonton video saya sebelum ini bagi memahami lebih mendalam tentang hakikat sejarah yang tidak diberitahu oleh Mufti Negeri Perlis Indra Kayangan. Ikuti satu persatu perbahasan sampai kita sama-sama nampak jelas, maka anda akan mengetahui punca sebenar kenapa Sayyidina Husain enggan memberikan bai'ah kepada Yazid, sekaligus anda dapat menyelamatkan diri dan keluarga anda dari fitnah-fitnah Dajjal akhir zaman. Apa yang tidak diceritakan oleh Mufti Negeri Perlis Indra Kayangan ini, tuan-tuan sekalian, perintah pembunuhan Husain sekiranya tidak memberikan bai'ah atau ikrar taat setia. Surat Yazid bin Muawiyah kepada Walid bin Utbah, Gubernur Madinah, iaitu ketika Yazid bin Muawiyah naik takhta kekhalifahan, surat pertamanya kepada Gubernur Madinah Walid bin Utbah bin Abi Sufyan ialah mengambil bai'ah secara paksa daripada Husain bin Ali dan Abdullah bin Zubair. Ini bukan ijma', tuan-tuan sekalian. Selalunya naratif Ahlussunnah kononnya Abu Bakar menjadi khalifah secara ijma', tapi di sini Ahlussunnah tidak berani menyatakannya sebagai ijma', bahkan ia bukti kemunafikan Muawiyah yang melanggar perjanjian dengan Sayyidina Hasan. Dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Kathir, jilid yang ke-11 muka surat 466, bab Imaratu Yazid bin Muawiyah wa ma jara fi ayyamihi minal hawadith wal fitan, iaitu pemerintahan Yazid bin Muawiyah, apa yang terjadi di zamannya dari peristiwa-peristiwa dan fitnah-fitnah. Wa kataba ilaihi fi sahifati ka'annaha uzunul fa'rati, dan Yazid menulis nota kecil kepada Walid bin Utbah, iaitu Gubernur Madinah, di atas sehelai kertas yang sebesar telinga tikus. Amma ba'du fakhuz Husainan wa Abdullah bin Umar wa Abdullah bin Zubair bil bai'ati akhzan syadidan. Adapun dengan ini, ambillah dari Husain, Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Zubair bai'ah atau sumpah taat setia dengan tangan yang teguh. Laisat fihi rukhsatun, tanpa sebarang keringanan, hatta yubayi'u wassalam, sehinggalah mereka berikrar setia wassalam. Lihat, perintah ini menunjukkan sifat despotik dan keras daripada Yazid. Ia bukan sekadar permintaan tapi satu ugutan, dan ini sangat penting untuk menunjukkan latar belakang pemaksaan yang dihadapi oleh Imam Husain alaihi salam sejak dari Madinah lagi. Seterusnya, nasihat Marwan kepada Gubernur Madinah. Faqala ara an tad'uhum qabla an ya'lamu bi mauti Muawiyah ila al-bai'ati fa in abaw duribat a'naquhum. Dia berkata, saya kira kamu harus mengajak mereka untuk berikrar taat setia sebelum mereka mengetahui kematian Muawiyah, dan jika mereka enggan, mereka harus dibunuh.
Ini menunjukkan utusan Yazid ke Madinah membawa rancangan untuk membunuh golongan yang enggan memberikan bai'ah, termasuk cucunda Rasulullah ini. Sekaligus menggambarkan niat jahat Yazid bin Muawiyah sejak awal lagi. Baik, apa jawapan Imam Husain AS kepada Walid bin Utbah, Gubernur Madinah? Inna mithli la yubayi'u sirran. Orang seperti aku tidak berikrar setia secara rahsia. Iaitu harus dilakukan secara terang-terangan. Ini sejarah yang tidak diceritakan oleh penglipur-penglipur lara kerana boleh merosakkan naratif dusta mereka bahawa Yazid tidak memerintahkan pembunuhan Imam Husain. Sekarang tempat kita terlalu banyak penglipur lara. Anda fahamlah sendiri siapakah penglipur lara itu. Mereka berceramah, memakai serban dan jubah, tapi akhirnya menyokong kezaliman Bani Umayyah. Wa ma araka tajtazi'u minni bihaza walakin idza ijtama'a an-nasu da'awtana ma'ahum fakana amran wahidan. Dan aku rasa anda tidak akan berpuas hati dengan bai'ah secara rahsia ini daripada saya. Akan tetapi, apabila orang ramai berkumpul, jemputlah kami bersama mereka dan ia menjadi satu perkara. Wa qala lahul Walid wa kana yuhibbul afiyata fansarifa ala ismillahi hatta ta'tiyana fi jama'atin nas. Al-Walid yang kononnya mencintai pendamaian berkata kepada Al-Husain, kalau begitu, pergilah dikau dengan nama Allah sehingga anda datang kepada kami bersama sekumpulan orang ramai. Faqala Marwan lil Walid, wallahi la in faraqaka wa lam yubayi'is sa'ata la yakuranna al-qatlu bainakum wa bainahu fahsibhu wa la tukhrijhu hatta yubayi'a wa illa darabat unuqahu. Marwan pun berkata kepada Al-Walid, demi Tuhan, jika dia meninggalkanmu dan tidak berbai'ah sekarang, nescaya ada banyak pembunuhan antara kamu dan dia. Maka penjarakanlah Al-Husain dan jangan lepaskan dia sehingga berbai'ah. Jika tidak, aku akan memenggal lehernya. Ini adalah detik paling dramatik. Marwan bukan saja mengusulkan pembunuhan, malah terus mengugut Sayyidina Husain. Imam Husain AS pun membalas dengan penuh bermaruah dan berani. Fanahadal Husain wa qala ya ibna Zarqa anta taqtuluni. Kemudian Al-Husain pun berkata, wahai anak Zarqa, adakah kamu akan membunuhku? Kazabta wallahi wa atimta. Demi Allah, kamu telah berbohong dan berdusta. Thumman sarafa ila darihi. Kemudian Husain pun pulang ke rumahnya. Inilah titik di mana Sayyidina Husain secara terang-terangan menentang kezaliman dan mempertahankan kebenaran walaupun mengorbankan nyawa beliau. Faqala Marwan li Walid, maka Marwan pun berkata kepada Al-Walid, wallahi la tarahu ba'daha abada. Demi Allah, kamu tidak akan melihatnya lagi. Al-Walid walaupun seorang gubernur Madinah yang lemah, tapi dia menyatakan satu ramalan yang sangat mendalam. Faqala Al-Walid, wallahi ya Marwan, ma ahabbu anna lid-dunya wa ma fiha wa anni qataltul Husain. Al-Walid bin Utbah, Gubernur Madinah, menjawab, demi Allah wahai Marwan, aku tidak mahu memiliki seluruh dunia dan semua isi di dalamnya, jika itu bermakna aku membunuh Al-Husain. Subhanallah, an qala la ubayi'u wallahi inni la'azunnu anna may yaqtulul Husaina yakunu khafifal mizani yaumal qiyamah. Maha suci Tuhan, patutkah aku membunuh Husain hanya kerana dia berkata aku tidak mahu memberikan bai'ah? Demi Allah, sesungguhnya aku yakin bahawa barang siapa yang membunuh Al-Husain nescaya akan menjadi ringan timbangan amalan kebajikannya pada hari kiamat. Inilah satu pengakuan dari seorang yang berada di pihak penindas bahawa perbuatan membunuh Sayyidina Husain adalah satu kesalahan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah peringatan tentang keadilan ilahi dan akibatnya di akhirat. Wahai para penglipur lara dan sesiapa saja yang menyokong Yazid bin Muawiyah, anda sendiri akan faham tempat kembali anda di hari kiamat kelak kerana menyokong kezaliman Yazid bin Muawiyah. Yang benar ini, teguh hatinya walaupun ada kisah kenakalannya terhadap Ahlul Bait. Dia enggan membunuh Al-Husain ketika itu sehinggalah dilucutkan jawatannya. Imam Husain selamat dari kekejaman utusan kerajaan Bani Umayyah, tuan-tuan. Hasil gubernur yang bersikap lunak kepada cucunda Rasulullah ini. Dan sudah tentu Walid bin Utbah ada rancangan lain. Beliau tidak mahu membunuh Al-Husain, lalu memberikan peluang masa kepada cucunda Rasulullah ini untuk keluar dari Madinah tanpa sebarang pemantauan. Demikianlah yang diriwayatkan dalam sejarah. Imam Husain, tuan-tuan sekalian, keluar dari Madinah menuju ke Makkah pada malam itu juga. Tak sampai 50 tahun
Sayyidina Husain keluar pada tahun 60 Hijrah pada hari Tarwiyah. Tarwiyah hari berapa? 8 Zulhijjah. Tidak menunggu fajar menyingsing, Imam Husain enggan memberi bai'ah. Beliau keluar dari Madinah. Dalam kitab Al-Irsyad karangan Syekh Mufid, ulama Syiah kurun ke-5 Hijrah, muka surat 201, faqaraja alaihi salam min tahti lailatihi. Maka keluarlah Imam Husain alaihi salam malam itu juga. Wahiya lailatul ahad liyaumaini baqiya min Rajab, iaitu malam Ahad setelah 2 hari berbaki daripada bulan Rajab. Mutawajjihan nahwa Makkah, menuju ke Makkah. Wa ma'ahu banuhu wa banu akhihi wa ikhwatuhu wa jallu ahli baitihi illa Muhammad ibn al-Hanafiyah. Bersama beliau adalah anak-anaknya, anak saudara laki-lakinya, anak saudara-saudaranya dan kebanyakan ahli keluarganya kecuali Muhammad bin Al-Hanafiyah. Perkara ini penting tuan-tuan sekalian untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam supaya tidak ada sahabat-sahabat kita yang menyangka bahawa Imam Husain alaihi salam keluar dari Madinah tanpa ada sebarang peristiwa. Ini menunjukkan situasi darurat serta kecemasan, bahkan menunjukkan ketegasan Imam Husain alaihi salam. Beliau tidak menunggu siang atau waktu pagi, akan tetapi keluar segera pada malam itu juga. Ini juga menggambarkan betapa bahayanya situasi di Madinah dan betapa seriusnya beliau untuk mengelak dari pemaksaan bai'ah secara terbuka, sekaligus mengakui dan mengiktiraf kerajaan Yazid adalah kerajaan yang zalim walaupun terpaksa meninggalkan kampung halamannya. Dan ini juga menunjukkan kebijaksanaan strategi. Dengan pergi ke Makkah, Imam Husain menunjukkan bahawa beliau tidak bermaksud untuk memulakan peperangan di Madinah, tetapi mencari jalan untuk mengelakkan pertumpahan di tempat mulia ini. Dalam muka surat berikutnya, tak kala keluar dari Madinah, Imam Husain alaihi salam membacakan ayat-ayat Al-Quran. Faqaraja minha khaifan yataraqabu qala rabbi najjini minal qaumiz zalimin. Maka baginda Musa pun meninggalkan Mesir dalam keadaan takut dan waspada. Baginda Musa alaihi salam berdoa, ya Tuhanku, selamatkanlah aku daripada orang-orang yang zalim. Tuan-tuan sekalian, Imam Husain membacakan ayat yang menunjukkan bahawa beliau berada dalam keadaan situasi yang sama seperti Nabi Musa alaihi salam. Baginda Musa terpaksa meninggalkan Mesir kerana diancam oleh Fir'aun yang zalim. Begitu juga Imam Husain alaihi salam terpaksa meninggalkan Madinah kerana diancam oleh Yazid dan para pengikutnya yang zalim. Doa beliau adalah tawakal. Walaupun beliau seorang yang gagah dan berani, namun beliau tidak meninggalkan doa. Setelah menelusuri fakta-fakta sejarah dari kitab-kitab yang kita dapati, beberapa kebenaran yang tak dapat kita nafikan bahawa Yazid bin Muawiyah bukan sahaja menuntut bai'ah daripada Imam Husain alaihi salam, malah mengarahkan supaya bai'ah itu diambil secara paksa, dan jika enggan, ancaman bunuh telah pun dinyatakan sejak di Madinah lagi. Kemudian yang kedua, tuan-tuan sekalian, Imam Husain tidak pernah mengiktiraf pemerintahan Yazid. Beliau keluar dari Madinah pada waktu malam, mencontohi Nabi Musa alaihi salam yang melarikan diri dari kekejaman Fir'aun sebagai satu tindakan strategi untuk memelihara prinsip dan keselamatan keluarganya. Ketiga, pengakuan daripada musuh sendiri iaitu Al-Walid bin Utbah bahawa sesiapa yang membunuh Husain akan ringan timbangannya di akhirat. Dengan fakta yang telah saya sajikan ini, dapatlah kita tolak naratif palsu yang cuba membersihkan nama Yazid. Bertemu lagi dalam episod akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tahirin.